dan alhamdulillah dapat pelajari ilmu-ilmu yang sangat berguna. Sudah mahir membaca, sudah mahir mengeja, sudah mahir mengira. Alhamdulillah menghafaz Al-Quran, surah-surah lazim, pandai mengeja jawi. Tadi kali terjana terbaik. Bagi saya, zaman sekolah tadika ni kiranya adalah satu tempat yang dia perlu selesa untuk belajar dan untuk meneroka dunia baru juga. Jadi bagi saya tadika Lita Jannah ni kiranya mampulah untuk memberi pengalaman semua tu untuk anak saya. Tadi kali terjana terbaik. Satu, bila hantar ke Tadika Lita Jannah ni, kita boleh nampak perkembangan dia sangat cepat. Baru 2 ke 3 minggu pertama dia masuk sekolah, dia dah pandai solat sendiri, dah pandai baca semua bacaan dalam solat. So macam agak teruja, kagum. Tadi kali terjana terbaik. Pasal sekolah, setiap kali dia balik, dia teruja untuk menunjukkan apa yang dia buat dekat sekolah. Dia melukis, dia buat uji kaji sains. Dia bila balik tu dia teruja beritahu kami apa yang dia buat kat sekolah. Tadi kali terjana terbaik. Tiga-tiga anak saya sekolah Lita Jannah. Jadinya saya boleh nampak lah daripada seawal 4 tahun tu dah boleh solat, dah boleh baca surah-surah pendek, dah boleh bacaan dalam solat tu dah belajar lah, dah pandai. And then anak saya yang ni 5 tahun dah pandai membaca. Dan anakku dah habis dah pandai baca buku cerita lah. Tadi kali terjana terbaik. Saya Engku Fatia, saya bekas pelajar Lita Jannah. Sekolah ini memang terbaik. Cerita kat sana pun baik. Saya suka sekolah ni. Terbaik. Tadika Lita Jannah terbaik. Tadi kali terjana terbaik.